Assalamualaikum dan salam madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Alisha Nikzati binti Halim dan saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Tumpat 2. Kod sekolah saya ialah DBA 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku supaya dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Nabi Ismail alaihissalam rela disembelih. Buku ini mengandungi 16 muka surat. Buku ini ditulis oleh Ummi Ashikah. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Kaf Publication. Harga buku ini ialah RM5 yang mampu dibeli oleh semua golongan. Di dalam buku ini, banyak kisah menarik, jadi ayo kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa anak dan isterinya ke tengah-tengah padang pasir dan meninggalkan mereka di sana. Setelah beberapa hari tinggal di tengah-tengah padang pasir, akhirnya mereka kehabisan bekalan air. Siti Hajar pula kekeringan susu untuk diberi kepada anaknya Nabi Ismail. Siti Hajar berlarilah berulang-alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mendapatkan air. Namun, usahanya hampa. Dengan perasaan sedih, Siti Hajar pun kembali ke kemah. Dia menyangka anaknya telah mati. Namun, alangkah terperanjatnya dia apabila mendapati bahawa anaknya sedang bermain air yang memancut keluar dari bumi. Siti Hajar pun menadah tangan untuk mengambil air lalu berkata zam-zam. Pada suatu hari, serombongan orang Arab lalu. Mereka berasa sangat hairan kerana mereka terpandang air yang melimpah. Mereka bertanya tentang air itu. Siti Hajar pun menceritakan perkara tersebut. Maka, orang Arab tadi pun mendirikan kemah. Mereka menganggap Nabi Ismail seorang yang diberkati. Maka terbentuklah sebuah kampung. Tidak lama kemudian, datanglah Nabi Ibrahim. Baginda berasa sangat hairan. Baginda pun bersujud syukur. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahawa Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim mengajak anaknya keluar dari kemah untuk menuju ke sebuah bukit. Belum sempat pedang itu menyentuh leher anaknya, beliau terpandang seekor kibas. Lalu malaikat berkata, sembelihlah kibas ini sebagai ganti Ismail. Pengajaran daripada buku ini ialah kita mestilah taat kepada perintah Allah supaya kita disayangi Allah. Sekian, terima kasih.